Maafkan aku jika aku bersalah. Mengikut hatiku yang berkata benar. Sikit lah Datuk. Sikit beralih sikit. Iqbal ada tulis kat thread. Dia kata kalau berbaik dengan Datuk, dia nak ubah penampilan Datuk. Siapa kau? Ish, geram saya. Dia nak cakap pasal bulu mata Mama sekali lah. Mama nak pakai 10 bulu mata 10 inci ke 100 inci ke. Saya tak tahu lah. Saya memang takkan bagilah Mama dengan Iqbal tu. Iqbal tu memang attention seeker lah. So dia bila Syed Biz ni dah cakap macam tu kan, macam mana tu? Saya tak ada apa. Saya tak pernah kenal nama Iqbal. Ni bukan sekadar bulu mata. Ini segala bulu, segala beling, segala benda dekat sini tau. Love. Dah tak buy. Ada. Nak komen pasal bulu mata, kena dah terima seadanya kalau nak pun kan. Ataupun kalau nak komen tak payah lah. Oh saya ni nak, kalau saya couple dengan Tok Syebidah, saya nak buang dia punya bulu mata. Itu nak validation from netizen. Validation. Oh gitu. Tengok ayat Cik Bila nak macam, oh betul lah kan Iqbal buat satu bagusnya.